Hai semua, hari ini kita akan melihat kehidupan beberapa perempuan simpanan yang terkenal kerana skandal dalam sejarah. Di sebalik kemewahan, kekayaan dan perhatian diraja, terdapat kisah-kisah yang penuh dengan skandal, manipulasi, pengkhianatan dan kekecewaan. Wanita-wanita ini memikat raja, bangsawan dan lelaki berkuasa. Namun kehidupan mereka sering berakhir dengan tragedi. Daripada kisah cinta yang dramatik hingga kejatuhan yang memusnahkan. Inilah 5 wanita terkenal yang kehidupan mereka membawa akibat luar biasa. Gladys Dickon terkenal sebagai salah satu wanita tercantik pada permulaan abad ke-20. Tetapi hidupnya menjadi kisah tragis, didominasi oleh akibat buruk pembedahan plastik eksperimental, kehidupan cinta yang kucar-kacir, dan kesihatan mentalnya yang semakin merosot. Sertai saya ketika kita meneroka kisahnya. Gladys Mary Dickon dilahirkan pada 7 Februari 1881 di Hotel Brighton di Paris. Dia adalah anak sulung daripada 5 orang anak kepada Edward Parker Dickon dan Florence Mary Dickon. Edward berasal daripada keluarga kaya dan pernah sangat terkenal dari bandar Boston di Amerika Syarikat. Florence adalah anak perempuan kepada Laksamana Madya Charles Henry Baldwin, seorang komander tentera laut yang pernah berkhidmat dalam Perang Meksiko-Amerika dari tahun 1846 hingga 1848 dan Perang Saudara Amerika dari tahun 1861 hingga 1865 serta mendapat reputasi sebagai salah seorang komander tentera laut terbaik Amerika. Edward dan Florence berkahwin pada akhir musim bunga tahun 1879 dan Gladys dilahirkan kurang daripada 2 tahun kemudian. Kehidupan awal Gladys sangat bergolak, sebahagian besarnya disebabkan oleh tingkah laku ibu bapanya. Walaupun bilangan anak mereka semakin bertambah, perkahwinan mereka bukanlah satu ikatan yang bahagia. Dan sepanjang tahun-tahun itu membawa kepada kecurangan. Salah satu daripada kecurangan ini akhirnya membawa padam. Pada musim bunga tahun 1892, sejurus selepas ulang tahun Gladys yang ke-11, ayahnya menembak dan membunuh Emil Abbey, kekasih isterinya, di sebuah apartmen di Hotel Splendid di Bandar Cannes di Riviera, Perancis, yang telah disewa oleh Florence dan Emil. Edward telah tiba di sana tanpa memberitahu sesiapa. Dan selepas mendengar isterinya dan kekasihnya berbual di dalam bilik, dia meyakinkan kaki tangan hotel untuk membuka pintu sebelum menembak mati Abbey. Ini adalah zaman di mana wang dan pengaruh boleh dengan mudah mengetepikan tuduhan serius seperti pembunuhan, dan Edward berjaya mengurangkan kes itu kepada tuduhan membunuh tanpa niat, yang mana dia hanya dijatuhkan hukuman penjara selama setahun. Dia kemudiannya diberi pengampunan oleh kerajaan Perancis. Pada ketika ini, Gladys telah dihantar seketika ke sebuah biara. Namun, ibunya telah menculik beliau hanya beberapa minggu kemudian untuk memastikan dia tidak kembali ke jagaan bapanya. Tidak lama selepas itu, ibu bapa Gladys bercerai. Dia terpaksa pulang ke Amerika untuk tinggal bersama bapanya di New England, tempat asal bapanya. Dalam tempoh ini, dia mendapat pendidikan di Howard Seminary di Massachusetts. Kesihatan mental bapaknya merosot dalam tahun-tahun berikutnya, dan pada tahun 1899, dia dimasukkan ke Hospital McLean untuk pesakit sakit jiwa di New England. Dia meninggal dunia 2 tahun kemudian pada tahun 1901. Pada masa itu, Gladys dan 3 adik-beradiknya yang masih hidup mewarisi setiap seorang 1/4 daripada harta pusaka yang besar. Pada masa itu, Gladys dan adik-beradiknya telah kembali ke Eropah untuk tinggal bersama ibu mereka di Perancis, walaupun mereka juga kerap melawat Itali dan England. Pada masa ayahnya dimasukkan ke hospital, Gladys sedang berkembang menjadi seorang wanita muda yang cantik, yang sering dilakar dan dilukis oleh ramai tokoh terkenal Belle Époque di Paris. Penulis terkenal Perancis Marcel Proust pernah berkata tentangnya, "Saya tidak pernah melihat seorang gadis dengan kecantikan sebegitu. Kecerdasan yang begitu hebat, kebaikan dan daya tarikan yang luar biasa." Oleh itu, dia dikaitkan secara romantik dengan ramai individu dalam kalangan bangsawan Eropah Barat sejak akhir 1890-an, termasuk putera mahkota Prusia. Salah seorang daripada mereka sangat penting. Pada tahun 1897, ketika dia masih berumur 16 tahun, Gladys telah dijemput untuk melawat Istana Blenheim di England, kediaman keluarga Spencer Churchill, di mana ketuanya ialah Charles Spencer Churchill, Duke Marlborough ke-9. Pada tahun 1895, Marlborough telah berkahwin dengan Consuelo Vanderbilt, seorang pewaris Amerika yang sangat kaya
dari keluarga Vanderbilt yang terkenal dengan kekayaan kereta api dan keluli, menyelamatkan keluarga Spencer Churchill daripada masalah keuangan kronik yang mereka hadapi pada masa itu. Namun, walaupun perkahwinan antara Marlborough dan Vanderbilt memberi manfaat dari segi kewangan dan sosial, ia bukanlah satu perkahwinan yang bahagia. Dan apabila Gladys makin mengenali Marlborough, dia tidak lama kemudian terlibat dalam hubungan sulit dengan Duke, satu hubungan yang berterusan selama lebih 2 dekad sebelum Duke dan isteri pertamanya bercerai. Awal tahun 1900-an juga terkenal kerana Gladys terlibat dalam salah satu kes pembedahan plastik gagal yang terkenal terawal di dunia. Pada tahun 1903, ketika dia baru berusia 22 tahun dan walaupun kecantikannya diakui, Gladys menjalani satu bentuk awal pembedahan kosmetik, di mana parafin disuntik ke dalam hidung dan garis rahangnya untuk memberikan lebih ketara pada bentuk hidung dan rahangnya. Pendahulu awal kepada suntikan botox ini tidak berjaya. Parafin di garis rahangnya berkumpul di sekitar dagunya, di mana ia membentuk ketulan besar yang kekal bersamanya sepanjang hayat. Walaupun menghadapi halangan ini, beliau tetap menjadi tokoh yang sangat menarik perhatian golongan atasan pada awal abad ke-20. Beliau sangat banyak membaca, tetapi juga sukar didekati. Sebagai contoh, beliau boleh menjadi sangat mesra dan juga suka menyendiri, di mana beliau sering mendekati penulis dan pelukis sebagai kenalan, tetapi kemudian tiba-tiba hilang minat terhadap persahabatan ini tanpa sebab yang jelas. Beberapa persahabatan ini menyebabkan potretnya dilukis sepanjang tahun, terutamanya oleh Giovanni Boldini, seorang pelukis terkenal Itali pada awal abad ke-20, di mana Gladys menjadi model pada tahun 1901. Dan satu lagi lukisan dari sekitar masa yang sama oleh John Singer Sargent, seorang ekspatriat Amerika, dianggap sebagai pelukis potret terkemuka di England pada tahun 1900-an. Lukisan yang terakhir itu mungkin telah dilukis selepas pembedahan kosmetik Gladys yang gagal, kerana lukisan tersebut memaparkan beliau dengan tudung yang membalut bahagian bawah wajahnya. Walaupun pembedahan kosmetik beliau gagal, hubungan beliau dengan Duke Marlborough berterusan sepanjang tahun 1900-an dan 1910-an. Sepanjang tempoh ini, perkahwinan Duke sebenarnya adalah hubungan terbuka dan Consuelo juga terlibat dalam hubungan sulitnya sendiri dengan seorang lelaki Perancis bernama Jacques Balsan, seorang perintis awal penerbangan Eropah. Akhirnya, pada tahun 1921, Consuelo dan Duke bersetuju untuk bercerai bagi meneruskan hubungan mereka yang lain. Consuelo tidak lama kemudian berkahwin dengan Balsan, manakala Gladys dan Duke Marlborough berkahwin di Paris pada tahun yang sama, iaitu pada 25 Jun. Yang peliknya, perkahwinan Gladys dan Duke selepas 20 tahun bercinta secara separa rahsia tidak membawa kebahagiaan. Menjelang tahun 1920-an, Gladys yang ketika itu sudah berusia 40-an dan hampir ke usia di mana keadaan psikologi bapanya mula terganggu, mula mengalami masalah kesihatan mental yang serius. Ibu kepada bapanya juga pernah mengalami ketidakstabilan mental pada usia tuanya. Komponen genetik dalam masalah kesihatan mentalnya ini diburukkan lagi oleh kecacatan kekal akibat pembedahan kosmetik yang gagal serta ketidakupayaan beliau dan Marlborough untuk mendapatkan anak. Akibat semua ini, hubungan Duke dan Gladys menjadi semakin tegang di istana Blenheim. Perlu dikatakan bahawa Gladys sebahagian besarnya bertanggungjawab terhadap ketegangan ini. Pertama, dia bertegas untuk meletakkan lukisan besar matanya di atas portiko utama dan pintu-pintu masuk istana. Kemudian, dia menjadi taksub dengan membiak dan membela anjing Blenheim Spaniel. Semangat isterinya yang terlalu berlebihan dalam membela anjing jelas tidak menyenangkan Duke. Keadaan menjadi semakin buruk mulai tahun 1927, selepas Duke memeluk agama Katolik Roman. Menjelang akhir tahun 1920-an, beliau diketahui menyimpan sepucuk revolver di sisi katilnya pada waktu malam. Sekiranya Duke, yang pada masa itu tidur di bilik yang berasingan, cuba datang menemuinya. Pernah sekali semasa majlis makan malam di Blenheim, Gladys turun ke ruang makan dengan membawa sepucuk pistol dan meletakkannya di atas meja di sebelahnya apabila dia duduk di hadapan para tetamu yang hadir. Apabila seorang tetamu yang berani bertanya kepadanya apa yang dia lakukan dengan revolver itu, Gladys menjawab dengan berkata, petikannya, "Saya tak tahu.
mungkin saya akan tembak Marlboro. Dia juga dikenali suka bercakap dengan nada memperlekehkan tentang suaminya, mendakwa bahawa dia telah berkahwin dengan sebuah rumah dan bukannya seorang lelaki. Menjelang awal tahun 1930-an, Marlboro jelas sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku isterinya yang semakin tidak menentu. Dia seketika berpindah keluar dari Blenheim pada tahun 1931, tetapi hanya cukup lama untuk merancang penyingkiran Gladys dari istana itu. Pada tahun 1933, dia memecat semua kaki tangan isterinya dan menyuruhnya pergi. Perkahwinan mereka sebenarnya sudah berakhir, walaupun mereka tidak pernah bercerai kerana Marlboro meninggal dunia lebih awal pada musim panas tahun 1934 ketika dokumen perceraian masih dalam proses untuk difailkan. Gladys masih mampu menyara dirinya sendiri dari segi kewangan selepas perpisahannya dengan Marlboro. Dan begitu, beliau berpindah bersama banyak anjingnya ke sebuah kediaman di North Oxfordshire dan kemudian tinggal di antara tempat itu dan rumah keduanya di Grange Farm di Chatham, Northamptonshire. Namun, tingkah lakunya terus menjadi semakin teruk. Pada satu ketika, semasa perpisahannya dengan Marlboro, apabila beliau didekati dan disoal oleh seorang wartawan, beliau menuang sebaldi air ke atas kepala wartawan itu. Secara umumnya, Gladys menjadi semakin mengasingkan diri mulai pertengahan tahun 1930-an. Beliau cukup kaya sehingga mampu menutup dirinya daripada dunia luar dan hanya dikelilingi oleh haiwan peliharaannya yang banyak. Penulis biografi telah mendakwa berdasarkan kenyataan mereka yang mengenalinya sejak pertengahan tahun 1930-an bahawa beliau menjadi semakin fanatik yang mengisi masanya dengan mengenang zaman mudanya di kalangan komuniti seni dan golongan atasan di Paris, London dan Rom. Pada masa ini, beliau pernah mengenali tokoh-tokoh seperti Marcel Proust, pelukis impresionis Claude Monet dan pengukir Auguste Rodin. Menjelang tahun 1950-an, tingkah lakunya telah menjadi cukup tidak menentu sehingga pihak berkuasa tidak dapat mengabaikannya lagi. Sebagai contoh, beliau sering menelefon orang yang sudah berdekad-dekad tidak ditemui atau bahkan orang yang tidak dikenali sama sekali pada tengah malam. Beliau juga dikenali kerana mengugut untuk menembak kanak-kanak tempatan yang cuba mengambil apel dari kebunnya. Dan selepas satu tahap, komuniti setempat mula bimbang bahawa beliau benar-benar akan melaksanakan ugutannya itu. Oleh itu, pada tahun 1962, beliau telah dimasukkan ke Hospital Psikiatri St. Andrew. Di sana, beliau kekal sebagai pesakit yang penuh rasa ingin tahu, masih mengekalkan minat terhadap dunia politik dan masyarakat yang lebih luas, serta terus menulis diari. Semua perkara ini membuatkan beliau kelihatan seolah-olah beliau benar-benar waras, tetapi tingkah lakunya boleh berubah menjadi sukar dengan begitu pantas. Gladys Deakin akhirnya meninggal dunia di Hospital Psikiatri St. Andrew pada 13 Oktober 1977 pada usia 96 tahun. Beliau dikebumikan di tanah perkuburan gereja di Chatham, Northamptonshire. Kisah Gladys telah diceritakan semula berkali-kali sepanjang tahun, terutamanya dalam biografi oleh Hugo Vickers dan versi fiksyen tentang kehidupannya dalam novel seperti I'll See You in Paris oleh Michelle Gabel dan Death at Blenheim oleh Robin Page. Hari ini, pengunjung ke Istana Blenheim masih dapat melihat mata Gladys yang dilukis memerhati tetamu dari atas pintu. Sementara sepasang sphinx batu terletak di halaman istana yang telah ditempah khas untuk menandakan perpindahan Gladys ke Blenheim sebagai isteri kedua Duke pada awal tahun 1920-an. Dalam perkahwinan yang menjanjikan banyak perkara tetapi memberikan begitu sedikit. Pada musim panas tahun 1904, bandaraya New York dipenuhi dengan skandal. Jutawan John Platt menuduh Hannah Elias, seorang wanita kulit hitam yang tertutup dengan masa lalu yang misteri, memeras ugutnya sebanyak $685,000, hampir $30 juta pada nilai hari ini. Ini menjadikan Elias mungkin wanita kulit hitam terkaya dan paling terkenal kerana skandal di Amerika. Sertai saya ketika kita meneroka kisah beliau. Tarikh lahir sebenar Hannah Elias tidak diketahui, tetapi beliau dilahirkan di Philadelphia pada tahun 1865, iaitu tahun Perang Saudara Amerika berakhir. Bapanya ialah Charles Elias, seorang tukang masak dan caterer yang berkahwin dengan Mary Elias. Charles berdarah campuran Afrika-Amerika dan orang asli Amerika, dan ibu Hannah, Mary, juga berkulit cerah. Ini menyebabkan Hannah mempunyai tona kulit yang lebih cerah
sesuatu yang memainkan peranan dalam kehidupannya. Kemudian, seperti yang akan kita lihat. Hana membesar dalam sebuah keluarga yang sangat besar. Dia adalah salah seorang daripada 9 anak kepada ibu bapanya. Mereka tinggal di kawasan kejiranan yang pada masa itu dianggap sebagai kawasan paling kaya di bandar untuk orang Afrika Amerika. Walaupun saiz keluarga mereka yang besar, bermakna walaupun Charles mempunyai pendapatan yang baik, mereka sebenarnya tidaklah kaya. Namun begitu, keluarga itu sangat dihormati dan sedang menaiki tangga sosioekonomi dengan stabil. Charles akhirnya memindahkan mereka ke rumah yang lebih besar, di mana mereka tinggal di kawasan bersama peguam-peguam Philadelphia dan ahli perniagaan kulit hitam terkemuka. Dia dan adik-beradiknya bersekolah di sekolah awam dan mereka menerima pendidikan yang baik. Selain daripada itu, kita tidak tahu banyak tentang cara Hana dibesarkan. Kisah Hana sebenarnya bermula apabila majlis perkahwinan kakaknya Hetty diadakan pada tahun 1884, ketika Hana berumur kira-kira 19 tahun. Sebelum majlis perkahwinan itu, Hana telah mula bekerja di rumah seorang wanita kaya dari bahagian utara Philadelphia. Kemudian diketahui bahawa sebelum majlis perkahwinan kakaknya, Hana telah memutuskan untuk kononnya meminjam sebuah gaun mahal dari almari majikannya. Di majlis perkahwinan Hetty, ramai yang memberi komen tentang betapa mewah dan cantiknya gaun Hana. Dia, menurut kata salah seorang tetamu, adalah ratu malam itu. Namun, perkara tidak berakhir di situ sahaja. Mungkin Hana berniat untuk memulangkan gaun itu ke tempat asal dia ambil dan berharap tindakannya tidak akan disedari langsung. Namun, beberapa hari kemudian, sebelum dia kembali bekerja, pegawai polis muncul di kediaman Elias dan menangkap Hana. Majikannya telah menyedari bahawa gaun itu hilang dan menyedari bahawa Hana yang mengambilnya. Pada masa itu, orang Afrika Amerika tidak mempunyai proses undang-undang yang sewajarnya di Amerika jika mereka disyaki melakukan jenayah terhadap orang kulit putih. Pada petang yang sama, Hana segera dibawa ke hadapan mahkamah dan didapati bersalah kerana mencuri. Dia dijatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan di penjara Moya Mensing di Philadelphia. Di sana, dia dikurung di satu bahagian bersama kira-kira 40 wanita lain. Seluruh penjara yang lain dipenuhi oleh lelaki. Kebanyakannya berada di situ kerana jenayah ganas dan kejam yang tidak dapat digambarkan. Dia akan menjalani keseluruhan 4 bulan hukuman di sini. Dan pada ketika inilah, hidupnya mula berubah menjadi suram. Pengalaman awal Hana dengan jenayah telah membentuk seluruh kehidupannya selepas itu. Apabila Hana selesai menjalani hukuman dan cuba pulang ke rumah, bapanya tidak membenarkan dia tinggal bersama keluarga lagi. Tanpa wang dan tempat tinggal, Hana mengembara ke utara menuju New York. Di sana dia dengan cepat mula menyara dirinya dengan satu-satunya cara yang terlintas di fikirannya dalam masa singkat. Dia menjadi pelacur. Ini berlaku di daerah Tenderloin di bandar itu, sebuah kawasan di New York yang mempunyai banyak hotel dan tempat di mana wanita penghibur berkumpul pada waktu malam. Ia bukan permulaan yang mudah di sini untuk Hana. Dia mengandung pada tahun 1885 dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Clara pada awal tahun 1886 yang kemudian diberikan untuk diambil sebagai anak angkat. Tidak lama selepas itu, dia dibawa ke mahkamah kerana pelacuran dan dijatuhkan hukuman penjara sebulan di Roosevelt Island di East River. Hana dibebaskan tidak lama kemudian dan dia dengan cepat menjadi bijak dalam menguruskan urusannya. Dia juga mula mendakwa bahawa dia berasal dari Cuba kerana tona kulitnya yang lebih cerah. Tidak lama kemudian, Hana memperoleh pendapatan yang cukup untuk menyewa tempat tinggal dan untuk terus hidup. Dia akan terus begini untuk bertahun-tahun yang akan datang. Dia menjadi sangat berjaya sehingga mula memperoleh banyak wang tambahan dan membeli hartanah yang disewakan untuk menambah pendapatannya. Kebanyakan hartanah ini terletak di Uptown Manhattan, utara Central Park, di sekitar kawasan yang kini dikenali sebagai Harlem. Ini belum lagi menjadi komuniti Afrika Amerika dan ramai keluarga lama New York masih tinggal di kawasan yang asalnya diasaskan sebagai penempatan Belanda sejak abad ke-17. Hana membahagikan masanya antara kediaman di Manhattan dan sebuah rumah pantai mewah miliknya di Far Rockaway, berhampiran pantai Atlantik di Long Island. Walaupun masih dalam kawasan Queens, menjelang awal 1900-an, Hana hidup dalam kemewahan, dilayan oleh seorang pembantu rumah, seorang butler dan kaki tangan rumah tangga yang lengkap. Tetapi bisikan tentang kekayaannya semakin kuat dan tidak lama kemudian, kebenaran di sebalik kekayaannya akan meletus menjadi salah satu skandal terbesar di New York.
Tidak lama selepas dia berpindah ke New York pada tahun 1885, Hannah telah dikunjungi oleh John R. Platt. Pada masa itu, beliau merupakan seorang ahli perniagaan New York yang berada dan berusia pertengahan 60-an. Dilahirkan pada tahun 1820, beliau telah mengumpul kekayaannya dengan menjual kaca lembaran. Lawatan pertama ini tidak lama kemudian bertukar menjadi pertemuan yang lebih kerap selepas Platt bertemu semula dengan Elias di Manhattan pada tahun 1887. Lama sebelum telefon bimbit atau komunikasi moden, ketika wanita-wanita di daerah Tenderloin sering berpindah untuk mengelak serbuan polis, Hannah dan kekasihnya menemui cara rahsia untuk terus berhubung, seperti mana ramai yang lain. Dengan menggunakan nama Bessie dan Papa, mereka meletakkan iklan berkod dalam ruangan iklan baris sebuah akhbar New York, mesej-mesej yang mendedahkan di mana mereka akan berada setiap malam. Dan malam-malam, Hannah dan John bukan sekadar hubungan singkat. Hubungan sulit mereka akan berterusan selama bertahun-tahun. John Platt ialah seorang lelaki yang sudah berkahwin dan seorang tokoh terkenal di New York. Kerahsiaan amat penting dan dia menghargai hakikat bahawa Hannah sangat berahsia. Platt tidak lama kemudian mula memberinya wang, banyak pula. Akaun-akaun kemudian mencadangkan bahawa dia mula memberinya antara $2,000 hingga $6,000 sebulan, bersamaan dengan antara $70,000 hingga $210,000 dalam nilai wang hari ini. Dia juga menasihatinya tentang menggunakan wang itu untuk membeli hartanah dan saham. Tidak lama kemudian, dia menjadi kaya. Akhirnya menjadi salah seorang wanita terkaya di dunia. Mungkin wanita kulit hitam paling kaya di Amerika Syarikat. Salah satu pelaburan awal Hannah yang dibimbing oleh John Platt ialah sebuah rumah berhampiran rumah keluarganya di mana dia mula menyewakan bilik-bilik. Pada suatu malam, pada tahun 1895, Platt datang melawat. Seorang penyewa, Cornelius Williams, seorang lelaki kulit hitam yang tinggal di situ pada masa itu, membuka pintu dengan rasa marah. Apabila Platt menggunakan nama samaran Encik Green, bertanya sama ada orang ada di rumah, Williams terus menutup pintu di muka beliau. Dia kemudian bertanya kepada seorang pembantu rumah, siapa lelaki itu? Dan dia memberitahunya bahawa itu adalah seorang Encik Green. Beberapa minggu kemudian, Elias menghalau Williams keluar dari rumah. Dia telah menjadi taksub dengannya dan pengusiran itu sangat memberi kesan kepadanya. Yakin bahawa Mr. Green yang misteri itu adalah puncanya, dia pergi dengan marah dan bersumpah akan membalas dendam. 8 tahun kemudian, pada satu petang November yang sejuk pada tahun 1903, Andrew Haswell Green, jenius pendiam di sebalik Central Park dan perpustakaan awam New York, sedang pulang ke rumah selepas makan tengah hari bersama keluarga. Ketika dia menghampiri anak tangga hadapan rumahnya, Cornelius Williams sedang menunggu. Dipenuhi paranoia, delusi dan masih taksub. Tersilap sangka Green sebagai Platt, Williams mengeluarkan revolver dan melepaskan tembakan. Green rebah di tempat dia berdiri, tanpa pernah tahu bahawa dia menjadi mangsa tragis dalam dendam yang tiada kaitan dengannya. Cornelius Williams kemudiannya dibicarakan, didapati tidak siuman dan menghabiskan sisa hidupnya di hospital sakit jiwa. Pada tahun 1890, Hannah telah berkahwin dengan seorang pekerja kereta api Afrika Amerika bernama Christopher Smith. Tetapi walaupun sudah berkahwin, hubungannya dengan Platt tetap berterusan. Smith akhirnya meninggalkan Hannah pada tahun 1897 dengan alasan bahawa dia tidak dapat menerima hubungan isterinya dengan Platt. Untuk memastikan Smith berdiam diri, John secara rahsia menyelesaikan masalah undang-undang itu secara rahsia dan kemudian memberikan Hannah lebih banyak wang supaya semuanya kekal tersembunyi. Pada masa itu, isteri Platt sendiri telah meninggal dunia dan dia tidak membuang masa untuk membeli sebuah rumah bandar yang mewah untuk Hannah berhampiran Central Park supaya dia boleh bertemu dengannya lebih kerap. Namun, apabila tahun-tahun berlalu, Platt mula berasa tidak tenang. Rasa bersalah, tamak atau ketakutan, sesuatu yang tidak kena dalam dirinya. Dan apabila dia akhirnya hilang kawalan, percintaan rahsia mereka yang penuh berahi itu akan meletus menjadi salah satu skandal paling hebat yang pernah disaksikan New York. Hubungan Hannah dengan Platt mungkin tidak akan diketahui hari ini jika bukan kerana peristiwa luar biasa yang bermula pada musim panas tahun 1904. Pada masa itu, Platt mengambil tindakan undang-undang terhadap Hannah, menuduhnya memeras wang dalam jumlah yang besar daripadanya selama bertahun-tahun untuk berdiam diri tentang lawatan pertamanya kepada wanita itu. Lama-kelamaan, jumlah wang yang terlibat menjadi sangat mengejutkan. Platt mendakwa bahawa secara keseluruhan,
Hana telah memeras ugutnya sebanyak lebih $685,000. Mengira nilai sejarah wang boleh menjadi rumit, terutamanya dalam tempoh yang panjang dengan ekonomi yang berubah-ubah. Namun begitu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa jumlah dalam kes ini adalah lebih kurang bersamaan dengan $30 juta pada hari ini. Jumlah wang yang begitu besar telah menarik perhatian penduduk New York dan selama berbulan-bulan, akhbar-akhbar melaporkan dengan penuh minat setiap perkembangan dan perubahan dalam kes tersebut. Platt memberikan alasan yang menarik tentang bagaimana dia mula terlibat dengan Elias. Dia menegaskan bahawa dia tidak pergi berjumpa dengannya sebagai seorang wanita penghibur. Tidak menurutnya. Semuanya bermula pada akhir tahun 1880-an apabila dia dikatakan tersesat masuk ke sebuah rumah urut yang diusahakan oleh Elias hanya untuk mencari kelegaan daripada masalah reumatisma yang teruk, bukan untuk sesuatu yang lebih intim. Dia kemudian mendakwa bahawa dia melawat Elias sekali lagi pada tahun 1890-an dan mula membantunya dari segi keuangan untuk membuka sebuah rumah tumpangan. Kemudian, menurut Paul Platt, dia telah menjadi mangsa tanpa sedar akan niat jahat Elias. Hana, menurutnya, telah mula memeras ugut dirinya. Jika dia tidak terus memberikan sejumlah besar wang kepadanya, Hana akan pergi kepada keluarganya dan mendakwa bahawa selama bertahun-tahun, dia telah melawatnya untuk malam-malam penuh nafsu. Platt adalah seorang ahli terkemuka dalam komuniti perniagaan New York dan pihak polis mengambil dakwaannya dengan serius. Namun, Hana tidak mahu bekerjasama. Apabila pihak polis mula-mula mendekatinya, dia enggan datang untuk disoal siasat. Mereka kemudian menyerbu rumah bandar Hana dan merampas apa sahaja yang mereka temui yang mereka fikir mungkin berkaitan dengan kes itu. Dia dibawa ke penjara Toombs di Lower Manhattan, sebuah tempat yang terkenal suram dan tidak mesra. Hana menghabiskan beberapa hari yang tegang di sebalik dinding penjara yang dingin. Tetapi kemudian, dalam satu kejutan yang mengejutkan, dia tiba-tiba dibebaskan. Penyiasat membuat kesimpulan bahawa tiada bukti untuk menyokong dakwaannya bahawa Hana telah memeras ugutnya. Walaupun jumlah wang yang sangat besar terlibat, ternyata Platt telah menyerahkan wang itu dengan rela hati tahun demi tahun. Dalam minggu-minggu yang berikutnya, ternyata Platt hanya memulakan kes itu dengan separuh hati. Tekanan sebenar datang daripada keluarganya. Sebaik sahaja mereka mengetahui kekayaan yang telah dia berikan secara diam-diam, mereka mula panik. Apa yang mereka sangka akan menjadi harta pusaka yang besar hampir lenyap dan mereka mahukan seseorang untuk dipersalahkan. Selepas Platt menarik balik tuduhan itu, apabila polis tidak menemui apa-apa bukti untuk menyokongnya, keluarganya mengambil tindakan sendiri dengan membawa Hana ke mahkamah sivil untuk mendapatkan semula wang tersebut. Tetapi seperti sebelumnya, mereka tetap tidak mendapat apa-apa. Menjelang awal tahun 1905, kisah itu mula reda dan Hana telah dibebaskan daripada sebarang tuduhan. Keseluruhan episod itu merupakan satu perkara yang pelik yang menunjukkan politik perkauman di New York pada awal abad ke-20. Sebagai contoh, akhbar-akhbar yang melaporkan kisah itu kelihatan lebih berminat dengan latar belakang kaum Hana berbanding kes itu sendiri. Dan ada antara mereka yang malah mengemukakan idea bahawa dia adalah seorang wanita kelahiran luar negara. Pertengahan tahun 1900-an merupakan kemuncak migrasi orang Eropah ke New York. Dan tajuk-tajuk sensasi mengenai seorang pelacur asing yang menipu seorang lelaki tua berumur 80 tahun yang tidak berdaya tersebar dengan begitu pantas. Skandal itu mendedahkan ketakutan dan kecurigaan mendalam bandar tersebut terhadap kebanjiran pendatang baru yang menggugat dunia mereka. Hana terus tinggal di New York selama bertahun-tahun. Dia hidup dengan hasil sewa daripada banyak hartanah yang dimilikinya di Harlem. Dan akhirnya, dia sendiri berpindah ke bahagian utara Manhattan, di mana dia boleh hidup dengan lebih anonim selepas kemasyhuran yang tidak diingini yang diperolehnya pada tahun 1904. Platt meninggal dunia pada tahun 1908 dan meninggalkan harta bernilai $10,000, kira-kira $350,000 pada hari ini. Satu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan kekayaannya yang pernah besar dahulu. Tidak mengejutkan, tiada satu pun daripadanya ditinggalkan kepada Hana dan dia tidak menghadiri pengebumian itu. Pada tahun 1910-an, dia terlibat dalam pelbagai urusan tanah di Harlem ketika kawasan itu mula berkembang sebagai tempat pelindungan untuk orang Afrika Amerika yang berada menjelang kemunculan kebangkitan Harlem pada tahun 1920-an. Namun begitu, Hana tidak banyak melihat ledakan budaya Afrika Amerika di kawasan itu. Pada tahun 1923,
Hannah yang keletihan akibat reputasi buruknya yang berpanjangan di New York dan mungkin juga untuk mengelakkan beberapa saman berkaitan masa lalunya yang meragukan dari segi kewangan, memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Dia dan butlernya, seorang lelaki Jepun bernama Kato, menaiki kapal ke Eropah dan tidak pernah kembali. Hannah kemudian menetap di Perancis. Apa yang berlaku selepas itu menjadi sumber mitos. Satu cerita mengatakan bahawa dia meninggal dunia di Paris. Satu lagi mendakwa dia meninggal dunia dalam kemewahan di Riviera Perancis pada akhir tahun 1920-an. Ia adalah pengakhiran yang berwarna-warni untuk sebuah kehidupan yang penuh warna. Pada suatu hari di Paris, pada tahun 1900, seorang utusan kepada seorang raja tertentu telah memasuki sebuah rumah pelacuran di ibu kota Perancis. Dia bertindak bagi pihak majikannya, Leopold II, yang berumur 64 tahun. Gadis yang dicarinya ialah Caroline Lacroix, baru berumur 16 tahun. Ia menandakan permulaan salah satu skandal diraja paling memalukan di Eropah yang akan menjadikan Lacroix wanita paling dibenci di Belgium dan juga seorang jutawan dalam proses itu. Jadi, mari kita terokai kisahnya. Walaupun hari ini dia lebih dikenali sebagai Caroline Lacroix, wanita yang bakal menjadi perempuan simpanan Raja Belgium ini sebenarnya dilahirkan dengan nama Blanche Celia Josephine de Lacroix pada 13 Mei 1883 di bandar Bukares dalam kerajaan Romania. Ayahnya ialah seorang lelaki bernama Jules de Lacroix, manakala ibunya ialah Catherine Josephine Sabil. Butiran tentang kehidupan awalnya adalah terhad dan telah menjadi seakan-akan mitos disebabkan oleh apa yang berlaku kemudian dalam hidupnya. Satu cerita mendakwa bahawa dia adalah anak ke-13 kepada ibu bapanya. Ada juga yang mencadangkan bahawa bapanya adalah seorang diplomat Perancis yang ditempatkan di Bukares semasa kelahiran Blanche, manakala ada yang menggambarkan beliau dengan lebih sederhana sebagai seorang penjaga delegasi Perancis di bandar itu. Sumber lain mencadangkan bahawa selain pekerjaannya, beliau turut terlibat dalam usaha perniagaan oportunis di Romania, sebuah negara yang kekayaan petroleumnya menjadikannya penting dari segi ekonomi ketika Eropah mengalami perindustrian. Apapun kebenarannya, nampaknya keluarga itu tidak menjadi kaya. Blanche terpaksa bekerja sebagai pelayan bar semasa mudanya dan pada penghujung tahun 1890-an, ketika dia masih remaja, dia bekerja di sebuah rumah pelacuran. Di sana, dia mula menggunakan nama Caroline. Adalah perkara biasa di Paris pada zaman Belle Époque bagi seseorang dalam bidang kerja ini menggunakan nama samaran. Dan tidak lama kemudian, dia menarik perhatian beberapa tokoh yang sangat penting. Jelas sekali, Caroline telah membina reputasi menjelang tahun 1900 ketika dia hampir menyambut ulang tahun ke-17-nya. Dan pada waktu inilah, Leopold II, Raja Belgium sejak tahun 1865, sedang melawat ibu kota Perancis. Pada masa itu, Caroline merupakan perempuan simpanan Antoine Emmanuel Duriot, seorang bekas pegawai tentera Perancis yang 18 tahun lebih tua daripadanya. Duriot juga bertindak sebagai apa yang kita panggil sebagai bapa ayam pada hari ini. Seseorang yang mengaturkan pertemuan antara dia dengan pelanggan kaya. Mereka adalah pasangan yang pelik. Duriot mempunyai masalah berjudi dan walaupun dia membawa masuk wang, mereka sentiasa ketinggalan dalam membayar bil semasa menginap di Élysée Palace yang mewah di ibu kota. Pada masa inilah, Leopold sedang melawat Perancis dan mendengar tentang Caroline Lacroix. Dia digambarkan sebagai wanita yang lebih tinggi daripada purata, berbadan berisi tetapi anggun, dengan kulit yang cantik dan rambut berwarna coklat berangan yang lebat. Tertarik, Leopold kemudian menghantar salah seorang kaki tangannya ke Istana Élysée di mana dia berkata, "Puan, saya dihantar kepada anda oleh seorang lelaki yang telah memerhatikan anda." Dia adalah seorang tokoh yang sangat tinggi kedudukannya, tetapi kedudukannya yang mulia memaksa saya untuk merahsiakan namanya. Satu pertemuan dengan Leopold telah diatur pada keesokan harinya. Menurut memoir Caroline, yang diterbitkannya beberapa dekad kemudian, dia segera menjadi perempuan simpanan Leopold, kerana Leopold menjemputnya untuk mengikutinya ke Austria. Selepas pertemuan pertama, satu persetujuan telah dicapai di mana Duriot telah dibayar pampasan. Sebaik sahaja berita mengenai hubungan itu tersebar, penglibatan Leopold dengan Delacroix dengan cepat menjadi satu skandal umum. Walaupun dia pernah mengambil perempuan simpanan lain sebelum ini, sehingga mendapat gelaran Raja Belgium dan wanita cantik, hubungannya dengan Caroline berbeza daripada yang lain. Untuk permulaan, dia adalah seorang wanita biasa yang bangga, cepat marah dan kurang berpendidikan
yang pernah bekerja sebagai pelacur. Manakala dia pula hampir setengah abad lebih tua. Leopold juga masih berkahwin dengan isterinya yang telah lama menderita, Mary Henriette dari Austria. Dengan siapa dia mempunyai 4 orang anak, 3 anak perempuan yang masih hidup dan seorang anak lelaki yang meninggal semasa kecil. Marie Henriette meninggal dunia pada September 1902. Tetapi untuk 2,5 tahun pertama, ketika Raja menjalin hubungan dengan perempuan simpanannya yang masih remaja, dia masih seorang lelaki yang sudah berkahwin. Malah sebelum kemangkatan permaisuri, peranan Caroline dalam hidup Leopold semakin sukar untuk disembunyikan. Walaupun dia biasanya menyuruh Caroline menggunakan nama samaran ketika mengembara, dia mengambil langkah luar biasa dengan membawanya bersama ke pengebumian Ratu Victoria pada tahun 1901. Satu tindakan yang mencetuskan skandal di mahkamah-mahkamah Eropah dan mengejutkan Brussels. Apabila permaisurinya sendiri mangkat pada tahun berikutnya, segala kekangan terakhir hilang dan kedudukan Caroline menjadi semakin diakui secara terbuka. Ironinya, tindakan Leopold yang terang-terangan mempamerkan perempuan simpanannya menyebabkan dia kehilangan lebih banyak populariti di tanah air berbanding jenayah kejamnya di Kongo, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Akhirnya, pasangan itu mempunyai 2 orang anak bersama. Pada Februari 1906, seorang anak lelaki bernama Lucien Philippe telah dilahirkan. Anak lelaki kedua, Philip Henry, lahir pada Oktober 1907. Kelahiran 2 orang anak lelaki itu semakin merumitkan hubungan mereka. Walaupun mereka dilahirkan di luar perkahwinan, satu-satunya anak lelaki Leopold dengan isteri pertamanya telah meninggal dunia semasa kecil. Dan memandangkan wanita tidak boleh mewarisi tahta di bawah undang-undang Belgium, dia tergoda untuk mengiktiraf anak-anak lelakinya hasil hubungannya dengan Lacroix, supaya salah seorang anaknya boleh mewarisi tahta daripadanya. Akhirnya, dia tidak pernah melakukan perkara ini, dan apabila dia meninggal dunia pada tahun 1909, tahtanya diwarisi oleh anak saudaranya, Albert. Terdapat kabar angin yang berterusan pada tahun-tahun selepas kematian isterinya, bahawa Leopold telah berkahwin secara rahsia dengan Caroline, satu perkahwinan yang akan menjadi skandal walaupun dia bukan bekas perempuan simpanan yang hampir setengah abad lebih muda daripadanya. Ini kerana perkahwinan seperti itu dianggap sebagai perkahwinan morganatik, iaitu perkahwinan antara individu yang berlainan taraf sosial. Walaupun perkahwinan seperti itu telah diterima secara meluas pada era moden, sehingga pertengahan abad ke-20, pasangan diraja dijangka berasal dari rumah diraja lain atau golongan bangsawan tertinggi. Apa-apa yang kurang daripada itu dianggap sebagai pelanggaran konvensyen dinasti dan biasanya mendapat tentangan hebat. Kabar angin ini memuncak pada tahun 1906, apabila akhbar-akhbar di seluruh dunia mula menyiarkan cerita bahawa Leopold telah berkahwin dengan Caroline. Sebagai contoh, sejurus selepas Christmas 1906, Akhbar Star di New Zealand menyiarkan profil tentang beliau bertajuk Isteri Morganatik Pemerintah Belgium. Ia pada dasarnya mencadangkan, tanpa memberikan sebarang bukti, bahawa majlis perkahwinan telah pun berlangsung. Bahawa Caroline sudah pun berkahwin secara morganatik dengan Leopold. Dan bahawa dia sedang merancang untuk memastikan anak-anaknya diiktiraf dalam barisan pewarisan tahta Belgium. Sebenarnya tiada bukti yang menunjukkan perkahwinan awal seperti itu pernah berlaku. Caroline hanya berjaya meyakinkan Leopold untuk mengahwininya pada hari-hari terakhir hidupnya. Kabar angin yang berterusan bahawa mereka telah berkahwin seawal tahun 1906 timbul apabila Raja secara tiba-tiba menganugerahkannya gelaran Baroness von selepas kelahiran anak lelaki pertama mereka. Pada bulan Februari itu, tindakan yang begitu luar biasa sehingga ramai yang menganggap ia hanya boleh dimeterai melalui perkahwinan. Kita akan kembali kepada hari-hari terakhir kehidupan Leopold sebentar lagi. Tetapi pertama sekali, kita perlu melihat keadaan sebenar yang dia lalui pada tahun 1900-an. Pada masa itu, Leopold adalah salah seorang yang terkaya di dunia. Ini adalah kerana tanah-tanah jajahannya di Afrika. Pada kemuncak perebutan kolonial di Afrika, Leopold telah memperoleh kawalan ke atas wilayah luas Kongo di Kongres Berlin pada tahun 1884. Tidak seperti negara-negara seperti Britain, Perancis, Jerman dan Itali yang sedang memperoleh tanah jajahan di seluruh benua pada masa itu, Kongo tidak menjadi tanah jajahan Belgium. Sebaliknya, ia adalah wilayah peribadi yang dimiliki oleh Leopold secara peribadi. Sepanjang 24 tahun berikutnya,
beliau memangunkannya secara intensif sebagai sumber bahan mentah seperti getah dan gading. Hari ini, kekejaman penuh pemerintahannya telah didedahkan. Mendedahkan bahawa Leopold telah menggunakan pasukan peribadinya di sana untuk melakukan perhambaan besar-besaran dan tindakan mengerikan demi memaksimumkan keuntungannya. Dalam proses itu, beliau menjadi sangat kaya raya. Di Belgium, Caroline segera menjadi sangat tidak popular apabila ternyata kekayaan besar yang Leopold peroleh dari Kongo bukan untuk memperkayakan negara, tetapi membiayai kehidupan pribadinya dengan seorang wanita yang cukup muda untuk menjadi cucunya. Caroline menjadi penerima paling ketara hasil rompakan ini. Diberi ganjaran dengan sebuah rumah agam besar di Brussels, lengkap dengan kaki tangan dan perabot yang dibiayai oleh wang diraja, serta tempat pelindungan mewah di Riviera Perancis, Villa La Leopolda, dan aliran wang tunai yang nampaknya tidak pernah habis untuk memenuhi setiap kehendaknya ketika dia membeli belah dan mengembara ke seluruh Eropah di sisi raja. Apabila Caroline mengadu bahawa lawatan membeli belahnya di Brussels sering terhenti kerana jadual kereta api, raja dengan mudah mengarahkan perkhidmatan ekspres itu ditunda selama sejam, memastikan waktu berlepas yang lebih lewat dari pusat bandar ke Larkin, di mana rumah agamnya terletak di pinggir ibu kota. Namun, semua ini ialah wang yang berlumuran darah, yang dikumpul hasil daripada jenayah yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Leopold di Kongo. Akibatnya, Caroline tidak lama kemudian dikenali sebagai Ratu Kongo. Menjelang tahun 1908, jenayah-jenayah ini telah diketahui di Eropah dan kerajaan Belgium mengambil alih tanah jajahan itu daripada Leopold serta meletakkannya di bawah kawalan langsung mereka. Walaupun dengan segala kekayaan yang diperolehnya daripada kekasihnya, Caroline tetap berjumpa dengan bekas bapa ayamnya, Antoine Emmanuel Duriot. Dia telah mengikutinya ke Brussels dan dipercayai tinggal di sana dengan wang yang diperolehnya daripada Caroline. Kadang-kadang, dia juga dilihat keluar masuk rumah Caroline dan usahanya untuk menutup perkara ini dengan mendakwa bahawa dia adalah abangnya hanya berjaya untuk sementara waktu saja. Leopold segera menyedari ada sesuatu yang sedang berlaku dan rasa cemburunya semakin memuncak. Selepas bersemuka dengannya, Leopold mengarahkan semua penghalang pandangan antara rumah Caroline dan istananya yang berdekatan dirobohkan, supaya dia boleh melihat terus ke halaman itu dan memerhatikan Caroline serta sesiapa sahaja yang berani melawatnya di bawah pengawasannya sepanjang masa. Pada awal Disember 1909, Leopold jatuh sakit teruk. Kemudian pada 12 Disember, selepas bertahun-tahun enggan berbuat demikian, akhirnya dia berkahwin dengan Caroline. Dia meninggal dunia 5 hari kemudian pada usia 74 tahun dan digantikan oleh anak saudaranya, Albert. Kontroversi tercetus serta-merta. Leopold telah mengatur wasiat dan kewangannya supaya kebanyakannya diwariskan kepada Caroline atau dimasukkan ke dalam amanah dan syarikat-syarikat cangkerang untuk 2 anak lelaki mereka apabila mereka dewasa nanti. Jumlah sebenar masih tidak jelas sehingga hari ini, tetapi ia hampir pasti mencecah puluhan juta pada masa itu, bersamaan kira-kira $1 bilion atau lebih dalam nilai wang hari ini. Hubungan Leopold dengan anak-anak perempuannya daripada perkahwinan pertamanya telah tegang selama bertahun-tahun dan mereka hanya menerima kira-kira 6 juta franc secara keseluruhan. Ini hanyalah sebahagian kecil daripada kekayaan besar yang telah diperolehnya, hasil daripada tindakan kejamnya di Kongo, dan apapun, ini sebenarnya diberikan kepada mereka melalui kerajaan Belgium dan bukannya melalui wasiat Leopold. Di ranjang kematiannya, raja itu malah enggan berjumpa dengan anak-anak perempuannya. Tetapi Caroline berada di situ ketika beliau meninggal dunia. Kes-kes undang-undang timbul sejak kematian Leopold apabila anak-anak perempuannya cuba mendapatkan lebih banyak harta pusaka itu. Raja Albert juga cuba mendapatkan semula sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Leopold kepada perempuan simpanannya yang lama. Sebagai contoh, dia telah diusir dari Villa La Leopolda di French Riviera yang telah diambil semula oleh Raja Belgium yang baru untuk dimiliki semula oleh mahkota Belgium. Caroline kini menjadi semakin dibenci oleh rakyat Belgium dan sekurang-kurangnya pada satu ketika, keretanya telah dirampas, dilempar dengan batu di jalan-jalan Brussels. Namun begitu, dia kelihatan tidak begitu terkesan dengan permusuhan atau reputasinya. Sebaliknya, dia berkahwin dengan Doria yang telah berjumpa dengannya secara berkala sepanjang 9,5 tahun dia menjadi perempuan simpanan Leopold. Peliknya, selepas menjalinkan hubungan sulit yang aneh itu, hampir sedekat, perkahwinan akhirnya menjadi punca perpisahan mereka.
Perkahwinan itu cepat menjadi hambar dan mereka bercerai pada tahun 1913. Caroline menjalani kehidupan mewah selepas kematian Leopold dan selepas perkahwinan serta perceraian keduanya, walaupun berdepan dengan saman dan pelbagai halangan lain. Dia telah mewarisi sekurang-kurangnya 7 juta dolar Amerika Serikat daripada harta pusaka beliau dan mungkin lebih lagi. Satu kekayaan besar jika dinilai pada zaman moden. Dia mempunyai beberapa peminang terkenal dalam kalangan bangsawan Eropah Barat. Tetapi dia tidak pernah berkahwin semula. Anak lelakinya yang lebih muda, Philip, meninggal dunia pada tahun 1914. Tetapi anak lelakinya yang lebih tua hidup lama sehingga tahun 1984 dengan gelaran Duke of Telfeuren. Kehidupan Caroline pada masa tuanya agak tenang, berbanding dengan tahun 1900-an dan 1910-an. Dia menjalani kehidupan yang tenang dan sangat selesa. Dalam satu tindakan yang agak pelik, selepas kontroversi mengenainya reda dan Eropah hampir melupakannya, Caroline memutuskan untuk menghasilkan memoir tentang kehidupannya pada tahun 1930-an. Ia diterbitkan pada tahun 1937 dengan tajuk bahasa Inggeris A Commoner Married a King, seperti yang diceritakan oleh Baroness de Vaughan kepada Paul Fort. Ahli sejarah secara umumnya mendekati kandungan memoir tersebut dengan berhati-hati kerana banyak unsur yang diceritakan oleh Caroline dalam perbualannya dengan Fort mungkin tidak tepat atau sekadar untuk kepentingan dirinya sendiri. Beliau sempat melalui Perang Dunia Kedua dan meninggal dunia di barat daya Perancis pada 12 Februari 1948 pada usia 64 tahun. Pada akhir tahun 1780-an, seorang wanita penghibur kelahiran Turki bernama Zofia Potocka yang mendapat kemasyhuran di seluruh istana Eropah. Beberapa tahun sebelumnya, beliau menjalinkan hubungan dengan putera Grigory Potemkin, komander tentera Rusia yang paling terkenal pada zamannya, dan secara rahsia merupakan suami kepada Ratu Catherine, pemerintah agung Rusia. Tetapi siapakah Zofia Potocka dan bagaimana beliau menjadi salah seorang wanita penghibur paling terkenal di Eropah? Wanita yang bakal menjadi salah seorang wanita penghibur paling terkenal pada abad ke-18 ini dilahirkan dalam keadaan yang agak sederhana. Pada 11 Januari 1760 di Bandar Bursa di barat laut Turki, di wilayah yang ketika itu merupakan Empayar Uthmaniyah. Dia dilahirkan sebagai Sofia Klafon. Bapanya ialah Konstantin Klafon, seorang pedagang ternakan berketurunan Yunani. Tidak lama sebelum dia mencapai usia remaja, keluarga Klafon berpindah dari Bursa ke ibu kota Uthmaniyah, Istanbul, pada tahun 1772. Kehidupannya mengalami beberapa perubahan dramatik dalam tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1775, bapa Zofia meninggal dunia. Kemudian, setahun selepas itu, pada tahun 1776, rumah keluarga mereka musnah dalam salah satu kebakaran besar yang kerap berlaku dan melanda kawasan kediaman yang padat di bandar itu sepanjang abad ke-17 dan ke-18. Akibat kemiskinan mereka, Ibu Zofia, Maria, kini terpaksa menjual 2 orang anak perempuannya. Salah seorangnya ialah Zofia, kepada Duta Poland ke Istana Sultan di Istanbul. Karol Boskam Lasopolski, seorang diplomat berketurunan Belanda yang berkhidmat untuk Commonwealth Poland-Lituania. Duta tersebut terkenal sebagai individu yang mendapatkan wanita untuk dihantar ke Istana Raja Stanislaus II, Augustus dari Poland di Warsaw. Sekarang, Boskam mengambil Zofia dan adiknya di bawah jagaannya, buat sementara waktu. Mereka ditempatkan di sebuah kediamannya berhampiran Istanbul dan diberikan pendidikan lanjutan. Sebagai contoh, dalam tempoh ini, Zofia belajar bertutur dalam bahasa Perancis, iaitu lingua franca di kalangan istana Eropah pada masa itu. Ini sebenarnya adalah latihan untuknya menyesuaikan diri dengan masyarakat istana Eropah abad ke-18. Semasa berada dalam jagaan Boskam, Zofia pertama kali bertemu dengan Joseph de Witt, seorang bangsawan Poland yang juga berketurunan Belanda. Terlalu tergila-gilakan Zofia, dia berusaha untuk mengahwininya pada tahun 1779. Dan mereka kembali ke tanah airnya di Poland, menetap berhampiran Kamianetsin, yang kini merupakan sebahagian daripada Ukraine Barat, tetapi pada masa itu terletak di pinggir timur Commonwealth Poland-Lituania. Di sini, bapa Yusuf telah membina asas kuasa lebih awal pada abad itu, menjadikan keluarga de Witt satu kuasa politik yang terkenal di sempadan Poland Rusia.
Pada tahun 1781, pasangan muda itu memulakan lawatan besar ke ibu kota Eropah. Bermula di Warsaw, mereka mengembara ke barat untuk melawat istana bangsawan di Berlin, Vienna, Venice, Rom dan Paris. Semasa perjalanan merentasi Eropah inilah, Zofia mula mendapat perhatian antarabangsa. Walaupun berasal dari latar belakang yang sederhana dan kurang pengalaman di istana aristokrat Eropah dengan segala formaliti dan kemegahannya, Zofia menyesuaikan diri dengan baik di persekitaran barunya. Tidak lama kemudian, beliau sangat disenangi kerana pesonanya dan terkenal dengan kecantikannya. Malah menjadi terkenal dengan frasa, "Mata saya sakit." Hasil daripada kemasyhuran beliau yang semakin meningkat sebagai salah seorang wanita bangsawan tercantik di Eropah, kita dapati beliau mula duduk untuk beberapa siri potret pada waktu ini. Satu corak yang akan berterusan selama bertahun-tahun akan datang. Yang paling terkenal antara potret-potret ini dihasilkan sekitar penghujung abad oleh pelukis Jerman, Johann Baptist von Lampi yang tua. Semasa mereka merantau merentasi benua, Zofia juga menjalinkan pelbagai hubungan seksual dengan ahli-ahli terkemuka dari beberapa mahkamah bangsawan yang mereka kunjungi. Kemuncaknya di Paris, di mana dihabarkan dia telah menjalinkan hubungan bukan dengan seorang tetapi dua orang adik lelaki Louis XVI. Mereka ialah Louis Stanislas Xavier yang suatu hari nanti akan menjadi Raja Perancis sendiri sebagai Louis XVIII antara tahun 1814 dan 1824, dan Charles Philippe, bakal Charles X Perancis dari tahun 1824 hingga 1830. Apa sebenarnya kekacauan yang ditimbulkan oleh hubungan sulit ini antara Sofia dan suaminya tidaklah begitu jelas. Walaupun Joseph pasti tahu tentang kecurangan bersiri isterinya, kerana jumlahnya yang begitu banyak sepanjang tahun 1780-an dan masuk ke tahun 1790-an. Begitu juga, tidak jelas apakah kekacauan yang ditimbulkan oleh hubungan sulitnya di mahkamah-mahkamah yang dikunjungi oleh keluarga de Witt. Mungkin tidak mengejutkan memandangkan sifatnya yang suka bertukar pasangan, Sofia melahirkan seorang anak lelaki semasa di Paris lewat tahun 1781. Tidak jelas sama ada anak itu adalah milik Victor atau anak luar nikah. Dan nampaknya munasabah bahawa Sofia sendiri pun mungkin tidak pasti sepenuhnya tentang perkara ini. Jadi, dengan seorang bayi yang asal-usulnya diragui, keluarga de Witt pulang ke Poland pada tahun 1782 setelah melalui wilayah Archduke Austria dalam perjalanan pulang mereka. Keluarga de Witt pulang ke rumah warisan Joseph di Kamianets, di mana beliau menggantikan ayahnya sebagai gubernur wilayah itu pada tahun 1785. Jadi, pada pertengahan tahun 1780-an, Zofia Klawon, anak perempuan Katau Megen ternakan dari Turki, secara efektif mendapati dirinya menjadi wanita paling terkemuka dalam kerajaan wilayah di kawasan sempadan timur Poland dan barat Ukraine. Namun, hubungan beliau yang paling mengaibkan masih belum berlaku. Pada separuh kedua tahun 1780-an, Commonwealth Poland-Lithuania memasuki satu tempoh pemodenan dan pembaharuan yang meluas. Ini akhirnya membawa kepada perlembagaan baharu untuk negara tersebut pada tahun 1791 yang sering digambarkan sebagai perlembagaan bertulis moden pertama di Eropah, dan yang mana sebahagiannya diilhamkan daripada perlembagaan Amerika Syarikat. Tetapi isu yang sama mendesak bagi Commonwealth pada akhir 1780-an ialah kedudukannya di peringkat antarabangsa. Poland secara efektif dikelilingi pada separuh kedua abad ke-18 oleh beberapa negara yang jauh lebih kuat, iaitu Prusia di barat, Austria di barat daya dan Rusia di timur. Pada tahun 1772, ketiga-tiga kuasa ini telah merampas sebahagian wilayah Commonwealth. Pada akhir 1780-an, Commonwealth Poland-Lithuania kini berusaha untuk menghalang sebarang pencerobohan lanjut dengan bersekutu dengan satu atau lebih daripada kuasa-kuasa ini. Usaha-usaha ini tertumpu kepada Rusia pada tahun 1787 dan 1788. Sebagai tokoh politik yang penting di sempadan Poland-Rusia, Joseph de Witar merupakan tokoh utama dalam rundingan ini. Dan melalui peristiwa-peristiwa inilah, Zofia berhubung dengan putera Grigory Potemkin.
Putera Grigori Alexandrovich Potemkin ialah seorang negarawan dan komando tentera Rusia yang ketika itu hampir mencecah usia 50 tahun semasa beliau bertemu dengan Zofia. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga kelas pertengahan Rusia dan telah menyertai tentera pada usia muda. Sebagai seorang pegawai di Saint Petersburg, beliau mula terkenal pada tahun 1762 kerana peranannya dalam rampasan kuasa yang membawa Ratu Catherine ke tampuk kuasa di Rusia dengan menggulingkan suaminya sendiri, Tsar Peter yang ketiga. Potemkin telah menjadi terkenal pada akhir 1760-an dan awal 1770-an kerana peranannya dalam Perang Rusia-Turki 1768 hingga 1774. Sepanjang tempoh tersebut, Rusia telah memperoleh wilayah yang luas di sekitar Crimea dan Moldova. Selepas itu, beliau menjadi kekasih Catherine pada tahun 1770-an dan telah diberi ganjaran oleh beliau atas jasanya dengan dilantik sebagai Pangeran Empayar Rusia. Nampaknya hampir pasti bahawa beliau dan Catherine telah berkahwin secara rahsia pada suatu ketika pada awal atau pertengahan tahun 1780-an. Walaupun perkara ini kekal sebagai rahsia yang sangat dijaga. Oleh itu, kedudukan Grigori di dalam Rusia adalah lebih tinggi daripada apa yang diketahui oleh kebanyakan orang sezamannya. Beliau juga berkhidmat sebagai Governor Wilayah Selatan yang merangkumi dari pinggir Ural ke barat daya menuju ke Crimea, Laut Hitam dan pesisir Laut Kaspia. Peranan berterusannya di rantau ini akan membawanya berhubung dengan Zofia. Punca segera pertemuan mereka berkait rapat dengan rundingan antara Commonwealth Poland Lithuania dan Rusia untuk bersekutu antara satu sama lain pada akhir tahun 1780-an. Dan tercetusnya semula perang antara Rusia dan Empayar Turki Uthmaniyah pada tahun 1787. Perang itu dicetuskan oleh pihak Uthmaniyah yang tidak berpuas hati dengan kemenangan Rusia dalam konflik 15 tahun sebelumnya dan pengilhakan penuh Rusia ke atas Crimea pada tahun 1783. Kini pada tahun 1787, pertempuran baru tercetus. Sebahagian besar pertempuran akan tertumpu di sekitar selatan Ukraine, Moldova dan sempadan tenggara Poland, di mana terdapat sempadan darat antara Rusia dan Empayar Uthmaniyah. Memandangkan Kamianets terletak berhampiran dengan barisan hadapan perang, keluarga De Witt sangat terlibat dalam tindak balas Poland terhadap peperangan itu. Dengan latar belakang Turki beliau, Zofia secara tidak rasmi dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan sebahagian besar hubungan diplomatik tiga penjuru antara Commonwealth Poland Lithuania, Rusia dan Turki sepanjang konflik itu. Perang Rusia-Turki akhirnya berakhir pada tahun 1792 dengan pihak Uthmaniyah tewas dan terpaksa menerima penguasaan Rusia ke atas wilayah Crimea. Namun, Potemkin tidak sempat melihat ia berakhir. Pada 16 Oktober 1791, beliau meninggal dunia ketika dalam kempen di sekitar Vondo Modern, utara Romania. Banyak teori telah dikemukakan tentang punca kematiannya, dengan sesetengah pihak mencadangkan beliau telah diracun. Namun, sebab yang paling mungkin bagi kematiannya ialah penyakit yang disebabkan oleh pneumonia bronkial. Hubungan Zofia dengan Potemkin nampaknya masih berlangsung pada masa beliau meninggal dunia, walaupun ia sudah menjadi pengetahuan umum. Pada awal tahun 1791, beliau telah mengembara bersama putera itu ke Saint Petersburg, dan semasa di sana, beliau secara terbuka diperkenalkan kepada masyarakat atasan Rusia sebagai perempuan simpanan Potemkin. Dengan kematian beliau, Zofia menarik diri daripada penglibatan dalam masyarakat Rusia dan kembali menetap di Poland. Kurang diketahui tentang kehidupan Zofia pada tahun-tahun kemudiannya. Pada tahun 1796, setelah kembali ke Poland, beliau bercerai dengan suaminya Joseph De Witt. Beliau kemudian berkahwin dengan Stanislaw Tensny Potolski pada tahun 1789, seorang bangsawan kanan Poland dan komander tentera utama Commonwealth Poland Lithuania. Daripada perkahwinan inilah, nama keluarga beliau yang paling terkenal, Potolska, berasal. Perkahwinan kedua Zofia nampaknya lebih stabil buat sementara waktu berbanding perkahwinan pertamanya. Pada tahun 1798, seorang anak lelaki bernama Alexander telah dilahirkan. Tarikh kelahiran anaknya menunjukkan bahawa Zofia telah hamil sebelum berkahwin dengan Stanisław. Dan perkahwinan mereka hanya tertunda
kerana Stanisław pernah berkahwin sebelum ini dan perlu mendapatkan perceraian sebelum mengahwini Zofia. Dua lagi anak lelaki telah dilahirkan pada tahun 1800 dan 1805 bersama dua orang anak perempuan. Namun, Zofia terus menjalinkan beberapa hubungan sulit di luar perkahwinan sepanjang tahun-tahun ini. Lebih kontroversial, suaminya semakin terlibat dalam beberapa siri konspirasi menentang negara Poland pada awal tahun 1800-an. Akhirnya, perkara ini membawa kepada tuduhan pengkhianatan terhadapnya. Tuduhan yang memaksanya melarikan diri dari Poland pada tahun 1804. Dia meninggal dunia setahun selepas itu dalam buangan, meninggalkan Zofia sebagai balu bersama 5 orang anak yang masih kecil. Dia mengatur agar hampir seluruh harta peninggalan suaminya yang telah meninggal dunia diserahkan kepadanya selepas kematiannya. Akibatnya, pada separuh kedua tahun 1800-an dan sepanjang tahun 1810-an, dia dapat menjalani kehidupan yang agak selesa membesarkan 5 orang anaknya di Poland. Zofia Potocka meninggal dunia pada 24 November 1822. Dia telah jatuh sakit beberapa bulan lebih awal dan telah pergi ke ibu kota Prusia, Berlin, untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang lebih maju berbanding apa yang tersedia di Poland pada masa itu. Di sanalah dia meninggal dunia pada November 1822. Terkenal dengan kecantikannya semasa hayatnya, beberapa potret dirinya masih wujud hari ini sebagai bukti perkara itu. Kehidupannya mungkin paling menarik kerana menunjukkan sejauh mana pergaulan bebas bahkan dalam perkahwinan berprofil tinggi yang mendominasi mahkamah bangsawan Eropah pada akhir zaman Ancien Regime. Namun, hubungannya dengan Potemkin yang menyebabkan dia kebanyakannya dikenang hingga hari ini. Amy Lyon dilahirkan sebagai anak perempuan seorang tukang besi di Swan College di Cheshire, England pada musim bunga tahun 1765. Beliau kemudiannya mengambil nama Emma Hart, berkahwin dengan Sir William Hamilton, duta British ke Istana Naples di selatan Itali. Dan seterusnya menjadi kekasih Horatio Nelson, komander tentera laut terkemuka Britain semasa peperangan Napoleon. Dan hubungan mereka kemudiannya mencetuskan skandal dalam masyarakat British pada awal abad ke-19. Wanita yang kemudiannya menjadi salah seorang jelita paling terkenal pada era romantik di Britain dan Eropah, dilahirkan di Swan Cottage, berhampiran Neston di Cheshire, England pada 26 April 1765. Bapanya ialah Henry Lyon, seorang tukang besi yang malangnya meninggal dunia dalam tempoh 7 minggu selepas kelahiran Emma. Berasal dari latar belakang yang agak miskin, keadaan ini menjadi lebih teruk akibat kematian bapanya yang tidak diduga. Emma tidak mempunyai pilihan selain memasuki dunia pekerjaan ketika masih muda. Perkara ini berlaku ketika beliau masih di awal usia remaja. Satu keadaan yang agak biasa di Britain era perindustrian awal sebelum pengenalan pendidikan rendah sejagat. Pada usia 12 tahun, beliau bekerja sebagai pembantu rumah dan tidak lama selepas itu berpindah ke London. Pelbagai jawatan dipegang beliau pada tahun-tahun berikutnya. Semasa remaja, beliau menukar namanya kepada Emma Hart dan memulakan hubungan dengan Charles Greville, seorang ahli antik British dan ahli parlimen antara tahun 1774 dan 1790. Hubungan mereka bertahan selama 4 tahun, di mana Emma juga dikatakan pernah bekerja untuk James Graham, seorang penghibur flamboyan dan penipu. Pada tahun 1785, Greville menamatkan hubungan yang telah lama terjalin itu dengan menghantar Emma kepada bapa saudaranya, Sir William Hamilton, yang ketika itu berkhidmat sebagai wakil penuh British di Istana Naples, di mana Emma tiba pada tahun 1786. Emma kemudiannya berkahwin dengan Hamilton pada tahun 1791 dan sebagai seorang wanita dalam lingkungan usia pertengahan 20-an di Istana Naples, dia menjadi seorang tuan rumah. Di sini, dia bertemu dengan ramai tokoh sastera terkemuka Eropah dan juga menjadi subjek kepada banyak potret, termasuk yang dilukis oleh pelukis potret terkenal pada masa itu, seperti Gavin Hamilton, Elizabeth Vigée-Lebrun, dan Angelica Kauffman. Potret-potret ini menggambarkan Emma selari dengan gaya potret klasik dan mitologi, sering memaparkan watak seperti Medea, Ariadne, dan Cleopatra, dan mula membina kemasyhurannya di seluruh Eropah. Secara khusus,
Gambaran James Gillray terhadap Emma menjadi sangat terkenal. Namun, lebih daripada sekadar menjadi model untuk karya seni, Emma berjaya memanfaatkan bakatnya dalam meniru dan persepsi jantina pada zaman itu untuk keuntungannya sendiri. Sebagai contoh, Emma merupakan seorang tuan rumah yang hebat dan mampu memikat lelaki-lelaki berkuasa. Perkara ini akan memainkan peranan dalam hubungan Emma seterusnya dengan Horatio Nelson. Kehidupan Emma di Istana Naples antara pertengahan 1780-an hingga akhir 1790-an berlangsung dalam konteks perubahan politik besar di seluruh Eropah. Pada tahun 1789, satu revolusi di Perancis telah menggulingkan kerajaan monarki Raja Louis yang ke-16. Akhirnya, dalam tahun-tahun berikutnya, keadaan ini semakin memuncak dan membawa kepada pelaksanaan hukuman mati ke atas Louis oleh Kerajaan Revolusi Perancis pada tahun 1793. Republik Perancis kemudiannya telah menjadi musuh politik bagi hampir semua kuasa besar Eropah yang sangat bimbang dengan idea bahawa prinsip-prinsip revolusi yang diterima pakai di Perancis akan mengganggu situasi politik mereka sendiri. Sehubungan itu, tidak lama selepas tercetusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789, Perancis sentiasa berperang dengan negara-negara seperti Austria, Prusia, Rusia dan terutamanya Britain. Inilah konteks di mana Horatio Nelson tiba di Istana Bourbon di Naples pada tahun 1793. Pada masa itu, Nelson merupakan laksamana terkemuka tentera laut di Raja Britain yang telah memegang banyak jawatan tinggi di Mediterranean. Dia memikul kerjayanya dengan berat. Dia telah buta sebelah mata semasa pertempuran berhampiran Korsika tidak lama sebelum ketibaannya di Naples. Sebagai seorang pemimpin yang sangat berjaya di perairan ini, tugas Nelson pada musim luruh tahun 1793 adalah untuk mengumpulkan bala bantuan bagi konflik yang diperbaharui antara Perancis dan kuasa-kuasa Eropah. Ini hanyalah detik awal dalam apa yang kemudiannya menjadi kempen Mediterranean yang lebih luas. Dari tahun 1793 hingga 1796, terdapat satu siri panjang pertempuran laut antara tentera laut di Raja British yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan Itali dan armada revolusi Perancis di Toulon di selatan Perancis. Dalam operasi laut yang berlarutan ini, terletaknya penentuan siapa yang akan menguasai semenanjung Itali. Misi ini juga akan membawa kepada pertemuan Nelson dengan Lady Emma Hamilton. Emma pertama kali diperkenalkan kepada Nelson sejurus selepas ketibaannya di selatan Itali. Ini adalah dalam peranannya sebagai isteri kepada utusan British ke Mahkamah Neapolitan, Sir William atau Lord Hamilton. Bukan saja Emma sudah berkahwin, tetapi Nelson juga sudah berkahwin setelah mengahwini Fanny Nisbet pada tahun 1787. Fanny adalah seorang isteri yang setia, dan walaupun Lord Hamilton akhirnya menerima hubungan Lady Emma dan Nelson, isteri laksamana itu tidak pernah menerimanya. Tarikan antara Lady Hamilton dan Laksamana Nelson segera terserlah. Keluarga Hamilton menjemput Nelson untuk tinggal di kediaman rasmi mereka semasa beliau berada di Naples bagi mendapatkan sokongan untuk usaha British di Mediterranean. Apabila beliau beredar beberapa hari kemudian, jelas sekali kedua-duanya telah meninggalkan kesan yang mendalam antara satu sama lain. Di situ perkara itu mungkin telah berakhir. Tetapi 5 tahun kemudian, Nelson kembali berada di Naples. Pada masa ini, Perancis semakin berkuasa di seluruh benua Eropah, dipimpin secara ketenteraan oleh seorang jeneral yang cemerlang bernama Napoleon Bonaparte, seorang lelaki yang kemudiannya akan menjadikan dirinya Maharaja Perancis. Namun, walaupun Bonaparte mungkin menguasai di darat, Nelson adalah panglima laut terhebat pada zamannya. Satu fakta yang telah diperkukuhkan dengan kemenangan besar ke atas Perancis dalam pertempuran Sungai Nil pada Ogos 1798. Semasa dalam perjalanan pulang merentasi Laut Mediterranean, beliau singgah di Naples pada akhir September 1798. Lady Hamilton mungkin benar-benar terkejut dengan perubahan rupa Nelson. Beliau telah kehilangan lengan kanannya sejak lawatan pertamanya dan kelihatan lebih tua daripada usia sebenar akibat bertahun-tahun di laut. Keluarga Hamilton menjadikan beliau tetamu mereka di Naples. Dan tidak lama kemudian, terjalin hubungan sulit yang serius antara Emma yang berusia 33 tahun dan Laksamana yang berusia 40 tahun itu. Lord Hamilton, atas beberapa sebab yang mungkin tidak begitu jelas, memutuskan untuk menutup mata terhadap kecurangan isterinya dengan tetamu rumah mereka. Nampaknya Hamilton mandul
dan rasa bersalah kerana tidak dapat memberikan zuriat kepada Emma, mungkin telah menyumbang kepada kesediaannya membenarkan isterinya menjalinkan hubungan sulit itu. Menjelang November 1798, berita mengenai hubungan sulit Nelson di Itali telah sampai ke akhbar-akhbar British. Selepas itu, Lady Emma dan kekasihnya yang sudah terkenal akan menjadi subjek perhatian media yang berterusan di England. Sebahagian daripada tindakan mereka hanya menimbulkan minat biasa, tetapi kebanyakan golongan atasan British berasa terkejut dan jijik. Obsesi terhadap pasangan ini hanya akan menjadi lebih besar pada tahun-tahun akan datang apabila kedua-duanya bersama Lord Hamilton kembali ke England. Pada tahun 1799, satu pemberontakan rakyat berlaku di Naples dan akhirnya membawa kepada Napoleon mengenakan keluarga diraja Perancis yang baharu di sana. Ketika peristiwa-peristiwa ini berlaku, ramai ahli kedutaan British dan komuniti British yang telah muncul di sana semasa peperangan berselang-seli dengan Perancis pada tahun 1790-an mula pulang ke Britain. Apabila mereka tiba di London pada November 1800, ketegangan segera timbul antara Nelson, perempuan simpanannya, dan Lord Hamilton di satu pihak dan isteri serta keluarga besar Nelson di pihak yang lain. Hubungan sulit itu sudah diketahui oleh semua yang terlibat sebelum mereka pulang ke Britain. Tetapi kehadiran fizikal ketiga-tiga mereka di England menimbulkan ketegangan yang kini tidak boleh diabaikan lagi. Keadaan ini bertambah rumit apabila isteri Nelson, Fanny, segera menyedari bahawa Lady Emma sedang mengandung anak Nelson. Tidak seperti suami Emma, Lord Hamilton, dia tidak akan pernah menerima hubungan sulit itu dengan rela hati. Dalam usaha untuk menjaga keharmonian, Nelson tinggal bersama isterinya dan keluarga mereka, manakala keluarga Hamilton tinggal berasingan di beberapa alamat di London. Namun, apabila Fanny memberikan kata dua kepada Nelson untuk memilih antara dia atau Lady Emma, ia mendorong Nelson membuat keputusan. Tidak lama sebelum kembali bertugas aktif dalam tentera laut pada tahun 1801, beliau memulakan proses pemisahan rasmi dengan Fanny. Sesuatu yang sangat luar biasa untuk dilakukan pada awal abad ke-19 berbanding zaman moden kini. Selain itu, pada akhir Januari 1801, anak perempuan Nelson dan Emma telah dilahirkan. Mereka menamakannya Horatia. Pada ketika ini, kerana Nelson berada di luar negara menjalankan tugas tentera laut, Emma telah mula mendekati golongan atasan Inggeris dalam usaha untuk memenangi pandangan umum bagi dirinya dan perjuangan Nelson. Menariknya, ini mungkin telah menambah lagi kabar angin di London. Semasa salah satu acara sosialnya, putera Wales yang bakal menjadi Raja George keempat telah jatuh hati kepada Lady Emma, walaupun tiada apa-apa yang berlaku hasil usahanya memikat Emma. Pada musim luruh itu, atas nasihat Emma, Nelson mengatur pembelian Merton Place, sebuah rumah di Wimbledon di mana mereka kini tinggal bersama. Secara terbuka, Lady Emma, Lord Hamilton dan Laksamana Nelson selepas kepulangannya ke England. Apabila perjanjian Amiens pada Mac 1802 menamatkan peperangan antara Britain dan Perancis, sekali lagi, untuk seketika. Lord Hamilton meninggal dunia pada April 1803. Akhirnya meredakan sebahagian kritikan yang terus dilemparkan oleh masyarakat London terhadap kehidupan bertiga yang mereka jalani. Tetapi Lady Emma dan Laksamana Nelson tidak dapat menikmati hubungan perkahwinan yang lebih konvensional kerana Lord Nelson hanya hidup 2 tahun lebih lama daripada Hamilton. Nelson, lelaki yang telah menerima begitu banyak kecederaan sepanjang kerjaya tenteranya di laut, akhirnya tewas kepada satu kecederaan pada tahun 1805. Perdamaian antara Britain dan Perancis hanya bertahan selama 1 tahun selepas perjanjian Amiens. Pada Mei 1803, apa yang biasanya dikenali sebagai Perang Pakatan Ketiga telah meletus, dengan Britain, Rusia, Sweden dan Austria bergabung menentang Perancis dan negara-negara satelit Eropahnya termasuk Itali dan Sepanyol. Salah satu strategi utama Napoleon sebagai sebahagian daripada konflik yang diperbaharui ini ialah cuba untuk menyerang Britain. Tetapi untuk melakukannya, beliau perlu membawa tentera laut Perancis yang kebanyakannya ditempatkan di Mediterranean melalui Selat Gibraltar dan ke utara menuju Selat Inggeris. Apabila percubaan ini dilakukan pada tahun 1805, Nelson telah diberikan tugas untuk menghalang operasi tersebut. Pada 21 November, tentera laut diraja British yang diketuai oleh Nelson telah menewaskan armada gabungan Perancis dan Sepanyol di Trafalgar, di luar pantai barat daya Sepanyol.
Tiada lagi pasukan penceroboh Perancis yang boleh melepasi dari Perancis ke Britain. Tetapi kemenangan paling gemilang Nelson adalah yang terakhir baginya. Beliau telah cedera parah semasa pertempuran itu dan meninggal dunia hanya 3 jam kemudian. Emma sangat tertekan apabila berita itu sampai ke England. Beliau terlantar di katil kerana kesedihan selama beberapa minggu. Tetapi akhirnya, ada isu wasiat Nelson yang perlu diuruskan. Negara British bertekad untuk mengecualikan Lady Emma sebanyak mungkin. Dalam pembahagian harta laksamana dan mengikut kehendak Nelson sendiri, bahawa tanah dan kekayaannya dibahagikan secara adil dan saksama antara Emma dan keluarga sahnya telah diabaikan. Emma menerima bayaran £2,000, rumah di Merton dan bayaran tahunan sebanyak £500. Tetapi dengan kos penyelenggaraan Merton yang jauh lebih tinggi daripada annuiti ini, dia segera menghadapi masalah kewangan. Selain itu, bayaran tahunan £500 itu menjadi subjek pertikaian undang-undang selanjutnya dengan keluarga Nelson. Akibatnya, menjelang tahun 1808, dia berhutang lebih daripada £15,000 dan usaha untuk menjual Merton tidak berjaya. Puncak kepada keseluruhan episod ini hanya berlaku pada tahun 1812 apabila Lady Hamilton dipenjarakan seketika kerana gagal membayar hutang-hutangnya yang besar. Beberapa masalah kesihatan berturut-turut berlaku dalam tahun-tahun berikutnya. Akhirnya, sedikit wang berjaya dikumpulkan oleh rakan-rakan yang membolehkan Lady Emma dan anak perempuannya Horatia melarikan diri ke Calais di Perancis. Namun, beliau meninggal dunia di sini hanya setahun kemudian pada usia 49 tahun setelah semakin tewas kepada masalah alkoholisme dan obesiti di akhir hayatnya. Satu pengakhiran yang tragis bagi seorang wanita yang pernah terkenal di seluruh Eropah kerana potret-potret yang menggambarkan kecantikannya. Namun, beliau masih dikenang hingga hari ini setelah menjadi topik dalam banyak buku, lagu dan filem sepanjang abad ke-20. Paling terkenal ialah filem tahun 1973, The Quest for the Nation, yang dibintangi oleh Glenda Jackson dan Peter Finch, serta novel Susan Sontag pada tahun 1992, The Volcano Lover, A Romance. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video ini mengenai misteri-misteri ini. Saya harap anda mendapati ia menarik. Beritahu saya pendapat anda tentang siaran langsung di ruangan komen di bawah. Dan jika anda ada sebarang cadangan, beritahu saya juga di ruangan komen di bawah. Adakah anda mahu lebih banyak kompilasi atau anda lebih suka ia hanya sekali sebulan? Apa-apa pun, beritahu saya di ruangan komen di bawah dan saya harap anda semua sudah melanggan serta menghidupkan notifikasi untuk mendapatkan semua video saya sebaik saja saya memuat naiknya. Apa-apa pun, itu saja daripada saya. Jadi saya akan jumpa anda semua dalam episod Forgotten Lives yang seterusnya. Terima kasih.